Hanya kerana mahu menyelamatkan wang jualan hasil titik peluh ibunya, seorang gadis nekad gadai nyawa mengejar dua lelaki bermotosikal demi wang ibunya. Nur Atirah Nazirah Mior Ikram Shah, 21 tahun, kini berdepan trauma dan ketakutan mendalam selepas gerai nasi bajet keluarganya di Lebuh Meru Raya Ipoh disambun Khamis lalu. Lebih memilukan, mangsa yang masih terkejut bukan sahaja fobia untuk kembali berniaga, malah terkilan kerana gagal menyelamatkan wang hasil titik peluh ibunya. Mengimbas kembali kejadian sekitar jam 12.30 hari Khamis lalu, suspek pada awalnya berpura-pura memesan lauk ayam masak merah bagi mengaburi perhatian mangsa sebelum bertindak melarikan kotak wang jualan berjumlah RM300 dan sebuah telefon bimbit. Tindakan berani mati Nur Atirah mengejar suspek sehingga ke jalan raya mengundang pelbagai reaksi netizen. Namun di sebalik nekadnya itu ada harga sebuah pengorbanan yang sedang dipertahankan demi titik peluh ibunya. Apa yang terlintas sebab nampak awak berlari ke jalan tak fikir nyawa macam apa? Sebab saya fikir waktu tu satu duit berniaga mak saya. Sebab kita orang berniaga nasi bajet je. Kita orang bukan ada kedai besar-besar pun. Lepas tu saya selalu tolong mak saya. Saya tahu penat susahnya hari-hari kita orang beli barang, masak kat rumah sama-sama, malam baru rehat, pagi dah bangun. Bagi saya susah nak cari duit banyak tu untuk bagi kami lah. Detik cemas itu masih segar di ingatan Atirah. Malah masuk hari ketiga kejadian, dia mengakui hilang keberanian untuk tinggal bersendirian selain fobia setiap kali melihat kelibat lelaki asing. Sekarang ni saya takut seorang-seorang. Lepas tu saya kalau nampak lelaki yang macam kurus-kurus ke, tak kisahlah macam lelaki muda ke, saya jadi takut. Kalau walaupun dia naik motor ke, saya jadi takut lah, macam trauma. Tapi saya kena ada ramai orang lah kat sini. Kena ada ramai orang. Jangan tinggalkan saya seorang dah. Bagi ibunya, Masjidah Yanti Nasution Abdullah Omar, 51 tahun, gerai kecil inilah yang menjadi talian hayatnya membesarkan 4 orang anak bersendirian sebagai ibu tunggal sejak 10 tahun lalu. Akak sampai je dia cakap, "Mama, kakak minta maaf. Kakak minta maaf sebab dia tak dapat selamatkan tabung tu." Itu yang buatkan dia rasa dia bersalah. Dia bersalah sebab dia tahu macam mana kami struggle 2 minggu ni. Sel kami memang drop sangat-sangat 2 minggu ni. Tapi tu yang akak selalu cakap, rupanya ini ujian manis. Ujian tapi manis. Sebabnya ramai sangat orang yang mendoakan, yang datang bantu, yang bagi supportkan kita orang kan. Inilah dia sebenarnya. Tu kata Allah tu memang baik. Masjidah mengakui anak ketiga daripada 4 beradik ini masih terkejut dan mungkin mengambil masa untuk pulih dari trauma.